Selamat datang ke podcast dari Idea Kependidikan, satu ruang perbincangan khas untuk warga IPG, khususnya pensyarah pendidikan Islam dan mereka yang bergiat dalam pembangunan insaniah dan penataran ekosistem sekolah rendah. Saya, Syahrizat binti Lalatul Qadir, dan hari ini kita bersama Dr. Syahrizat binti Shahabuddin, seorang pensyarah pendidikan Islam, juga merupakan Ketua Unit Pembangunan Insaniah di IPSAH dan pendidik harapan Majlis Apresiasi IPG. Beliau juga membawa pengalaman luas dalam penataran ekosistem sekolah rendah. Jadi hari ini kita akan membongkar proses mencanang idea pendidikan yang kukuh dari titik permulaan yang paling asas sehingga menjadi satu cadangan pendidikan yang bermakna dengan merujuk pada Al-Quran, hadis dan kata-kata pakar pendidikan terkemuka dunia. Okay. So selamat datang Dr. Syahrizat. Ya, terima kasih. Okey, soalan pertama saya. Soalan yang paling kerap ditanya oleh pelajar guru kita adalah dari mana datangnya idea pendidikan yang baik? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam IPG, peneraju kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Salam IPG, kisah hebat bertasak adab. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Rozaliana sebagai host kita pada podcast kali ini, dari idea ke pendidikan. Okay, idea pendidikan sebenarnya datang daripada pelbagai sumber, ya. Tetapi sebagai pendidik Muslim ni kita perlulah, ya, ingat firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya, yang bermaksud Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Ini menunjukkan bahawa ilmu dan pendidikan adalah amalan mulia dalam Islam, Cik Rozaliana. Okey, maksudnya idea tu adalah tunjang kepada semua kemajuan. Tanpa idea tiada pendidikan. Tanpa pendidikan tiada pembangunan, Cik Rozaliana. Saya akan kongsi ada 3 saluran utama yang selalu saya ingatkan kepada pelajar saya di IPG Desa. Okay, yang pertama, pengalaman peribadi dan amalan. Macam mana kita nak dapatkan idea bermula daripada pengalaman peribadi sahaja dalam bidang kita sendiri, Cik Zalina. Okay, sebagai pensyarah, saya sering melihat pelajar saya semasa praktikum mereka menghadapi cabaran dalam mengajar pendidikan Islam ni. Jadi contohnya, kan, contoh guru praktikum saya, kan, perasan pelajar semakin sukar menumpukan perhatian dalam sesi pengajaran pendidikan Islam. Jadi itu soalan itu sendiri boleh menjadi asas penyelidikan tentang impak pembelajaran terhadap tumpuan mental dalam subjek pendidikan Islam. Okay. Ini mengingatkan kita bahawa idea kita hari ini dibina di atas pengetahuan orang lain. Kita tidak bermula dari kosong, Cik Zalina. Bermula maknanya pengalaman peribadi dan amalan tu boleh mencetuskan idea. Okay. Yang kedua, ya, saya berkongsi dengan pelajar saya tentang jurang dalam pengetahuan sedia ada. Ketika mereka membaca jurnal atau artikel, cuba perhatikan di dalam artikel tu. Nak dapatkan gap, nak dapatkan idea, lihat kepada limitation ataupun future research. Pengkaji terdahulu di dalam artikel dia selalu menunjukkan kelemahan ataupun ruang yang belum dia terokai. Jadi di situ kita boleh sambung dengan idea kita. Walaupun kalau kita tidak ada idea daripada pengalaman dan amalan kita, kita boleh baca daripada artikel tu kita dah dapat gap. Okay? Dalam konteks pendidikan Islam contohnya, kita sering jumpa kajian barat yang tidak mengambil kira nilai-nilai Islam dalam pembangunan modal Islam, pembangunan insan, kan. Jadi di sini ada idea kita nak masukkan integration ataupun hubungan antara nilai-nilai Islam dalam modul pendidikan Islam. Boleh, ya. Okey, dari situ yang ketiga, saya juga selalu berkongsi, selalu mengingatkan pelajar saya tentang perbincangan dan perdebatan untuk nak dapatkan idea. Jangan simpan soalan dalam kepala. Luahkan, bercakap dengan rakan dan menyertai seminar. Raja-raja menyertai seminar. Rasulullah sendiri pun menggalakkan perbincangan dan musyawarah. Cik Rozaliana. Okey. Macam kadang-kadang satu perbualan santai di kantin, di library, kan? Di dalam kelas, kan? Kadang-kadang akan mencetuskan idea tu. Idea yang bernas untuk contohnya bagi guru kita
mungkin dalam penataan ekosistem sekolah rendah. Itulah yang saya kongsikan tiga saluran utama untuk, maknanya di sini nak mengingatkan kita bahawa keberanian untuk bertanya dan memahami adalah kunci kepada idea yang besar. Saya teringat kata-kata daripada Marie Curie, seorang pemenang hadiah Nobel 2 kali. Dia pernah berkata, "Nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less." So kita boleh katakan pelajar kita takut untuk mencuba, dia takut nak berbincang. Jadi kalau mereka tak pernah mencuba, macam mana kita nak tahu dia boleh buat kata dia buat kan? Ya, betul. Okay, bagus pandangan itu. Okey, sangat menarik informasi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga Dr. Shahrizad. Jadi idea tak sebenarnya baru ataupun revolutionary, dia kena, kita boleh sambung daripada satu idea yang tersedia ada? Tidak langsung sebenarnya. Kebanyakan pendidik berkualiti bukanlah tentang nak mencipta sesuatu yang baru. Maknanya ini tetapi tentang menjawab soalan yang sedia ada. Yang sedia ada dengan cara yang lebih baik, atau meneroka persoalan lama dalam konteks baharu. Dalam konteks pendidikan Islam sendiri, kita lihat bahawa pembentukan karakter dalam ekosistem sekolah rendah sering dikaji dari perspektif sekular. Kajian kita boleh menyumbang pula dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti karamah Islamiah, akhlak karimah, amanah, ukhuwah dalam penataran ekosistem sekolah. Cik Rozalina. Ini menunjukkan bahawa pendidikan adalah fitrah manusia. Dan kita pula memastikan ekosistem sekolah rendah membentuk insan holistik dari perspektif Islam. Dan pengasas Apple, Steve Jobs berkata, juga innovation distinguish between a leader and a follower. Maksudnya siapa yang berani untuk jadi ketua atau hanya menjadi pengikut. Ya, betul. Dalam konteks pendidikan Islam, inovasi kita bukanlah untuk kepentingan diri, tetapi untuk memimpin perubahan positif dalam ekosistem pendidikan. Okay. Baik, kemudian sekarang kita dah ada idea. Seterusnya, bagaimana kita nak tahu idea kita tu satu yang berkualiti, satu yang baru, ataupun hanya syok sendiri? Kita nak tahu juga sebab kadang kita rasa idea tu sangat berdas, tapi alah dah biasa dah buat. Ya. Okey, dalam menilai idea penyelidikan ni, saya gunakan kerangka bernama Smart R. Okey, dalam Smart R, saya tambah lagi sikit untuk dimensi Islamik lah, sebab dalam bidang Islam. Kan, mungkin dalam bidang lain bolehlah Smart saja. Kan, R tu dia mungkin dalam bidang lain ada, bukan R lah, V ke, TVET ke, Politek kan. Sekarang ni TVET kan. Okey, Smart R ni iaitu short form kepada perkataan spesifik, tepat. Maknanya adalah soalan anda jelas dan terfokus. Adakah soalan tu jelas, terfokus? Okey, bukan nak kaji pendidikan Islam secara umum terlalu luas. Cukup kecil saja. Maknanya kita boleh buat kajian dengan lebih spesifik. Contohnya saya nak kaji kesan hubungan nilai akhlak karimah dalam model pendidikan Islam terhadap pembangunan sahsiah pelajar mana? Pelajar tahun 4 di sekolah rendah. Jadi kita nampak spesifik. Sekolah rendah, sekolah menengah, tahun berapa? Itu spesifik. Okey, dekat situ. Okey, yang kedua M. M, measurable. Boleh ukur. Boleh anda mengukur hasilnya? Maknanya kita boleh ukur tak? Kalau kata kita nak ukur akhlak, macam mana cara kita guna kaedah apa? Kualitatif kan? Untuk temu bual dengan guru pendidikan Islam, itu kualitatif. Okey, achievable, boleh capai A, kan? Kalau A, adakah anda mempunyai sumber masa, kemahiran untuk menjalankannya? Dari situ kita lihat, kalau kita buat kajian, lebih baik kita guna kajian dalam bidang kita, sebab kita boleh tahu dah. Kita boleh tahu dah masa, kita boleh tahu dah kemahiran kita, sumber mana kita nak dapat, kita boleh yang tu dah jimat masa. Dan terangkan kadang-kadang kajian tu dia stuck setengah jalan. Sebab ni lah. Sebab kita tak ukur, tak kaji nak boleh sampai ke tidak kajian kita tu. Kan, memandangkan bajet sekarang ni tak ada, mungkin geran terhad, kan. Jadi buatlah takat mana yang boleh, kan. Jadi sebagai kata apa, pensyarah di IPG ni,
saya sentiasa mengingatkan pelajar saya untuk realistik. Cara Lena. Okey, dekat sini ada T lagi. T bom. Masa terhad. Maknanya skop kajian tu sesuai lah dengan tempoh yang diberikan. Katakanlah kalau student PhD, masa dia lama. Jadi kajian dia tu mungkin tempoh dia lama, jangka masa panjang. Tak sama dengan ijazah pelajar kita di IPG. Pelajar kita takkan nak ambil tajuk PhD kan? Dia kena sesuai dengan skop tu. Nanti tak capai. Macam tu kan. Seterusnya R. Jadi R ni rigorous. Rigorous ni macam bila SMART tu dah okey dah semua, R tu kita tambah, maknanya di situ ada rukun kepada kajian bidang pendidikan Islam. Perlu ada apa? Perlu sahih fakta dia. Kalau sahih fakta dia kena plus dengan metod dia selari dengan prinsip syariat Islam. Dan selain daripada SMART R, saya tekankan juga, saya akan tanya tajuk kajian kamu ni kalau maknanya dia boleh dipertimbangkan dalam dimensi tauhid dalam pendidikan. Maknanya kajian kita tu kearah kita nak mengenal Allah. Di situ. Nak memahami keesaan Allah. Adakah ia memkukuhkan akidah kita? Adakah ia membentuk akhlak mulia? Dan sebagainya. Dekat situ saya akan tekankan bagi dia orang fokus bahawa selain daripada SMART tambah R. R plus R. Tauhid. Okey, rigorous. Okey, dalam konteks ini contohnya penyelidikan pendidikan Islam bukan sekadar persediaan untuk kerjaya Cikgu Zainal, tetapi ia adalah sebahagian daripada kehidupan yang berterusan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Tu niat tu kena ada. Dari awal kita niat untuk memperbaiki diri dan masyarakat, insya-Allah Allah akan bagi mudah. Dia akan dapat idea bercurah-curah Cikgu Zainal. Maksudnya apa yang saya rumuskan yang doktor cakap tadi, maksudnya satu idea pendidikan tu harus tepat, boleh diukur, boleh dicapai, masa yang diperlukan, dan adakah dia mengikut metodologi yang betul, dan dalam konteks ni adakah dia sejajar dengan kita punya agama. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kerangka SMART ni sangat menarik dan dimensi tauhid ini sangat praktikal. Jadi selepas penilaian, apakah langkah seterusnya? Jadi kita dah tahu dah konsep dia, apakah langkah seterusnya kita nak buat? Apabila kita dah tahu dah, kita dah dapat dah penyelidikan yang berkualiti lah, idea tu berkualiti, kita gunakan SMART R tu tadi tu. Okey, seterusnya kita lihat pada tinjauan literature. Kalau sebut tinjauan, ditinjau tu kena baca. Kan? Membaca dan terus membaca. Jangan satu saja artikel. Bila lama-lama banyak kita baca, kita akan dapat jawapan yang sama. Tepu. Itu baru stop. Kan? Baru kita dapat dah buat huraian yang kritis lah. Persamaan. Kan? Apakah persamaan antara kajian dengan kajian? Apakah perbezaan antara kajian dengan kajian? Sekali kita akan jumpa apakah kajian kita sebenarnya. Okay, dalam konteks pendidikan Islam, kita perlu merujuk kepada beberapa sumber lah. Memanglah, tak dapat tidak, dia kena rujuk Jurnal Akademik Pendidikan Islam lah. Kalau bidang lain, Jurnal Pendidikan MET ke apa semualah, ikut jabatan lain lah. Bidang lain. Bagi karya ulama klasik memang sudah semestinya lah. Kena ambil juga contoh Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dan buku-buku kontemporari pembangunan insaniah lah. Sebab tajuk dia pembangunan insaniah. Dan untuk analisis dokumen kita perlu ada dokumen KPM dan JAKIM berkaitan dengan pendidikan Islam lah. Dari situ mengingatkan kita bahawa setiap jurang dalam pengetahuan adalah peluang untuk menemui sesuatu yang luar biasa. Kalau kita jumpa jurang, maknanya di situlah peluang kita untuk dapat sesuatu yang luar biasa sebenarnya Cikgu Zainal. Dalam konteks pendidikan Islam, mungkin kita akan menemui kaedah baru untuk membentuk akhlak pelajar yang lebih berkesan Cikgu Zainal. Jadi paling penting adalah baca. Perlu baca. Baca lagi. Sehingga kita dapat faham satu konsep yang kita nak. Ya, insya-Allah. Okey, jadi selepas tinjauan literature, bagaimana idea ini boleh diubah menjadi satu cadangan pendidikan yang lebih formal? Sebab idea tu dah kita dah trash out ideas dah. Lepas tu kita nak tahu, okey, kita nak tulis dalam bentuk thesis ke, dan satu journals ke, artikel yang lebih akademik.
Okey, untuk makluman Cik Rozlina lah. Okey, cadangan pendidikan yang formal ni maksud dia ialah research proposal. Research proposal dia adalah perjanjian antara kita dan dunia akademik. Kita janji kita nak buat apa, itu cadangan. Maknanya kita kena kemas apa yang kita janji tu. Ini yang saya nak buat. Ini sebabnya penting dan ini cara saya akan buat. Macam tu. Saya akan share untuk beberapa komponen yang nak saya akan bagi satu cadangan yang baik lah. Antaranya saya buat juga apa kata akronim lah. PPSK SMJR. Apa tu? Perlu ada PPSK SMJR. Okay. P adalah pengenalan. Macam biasalah. Struktur kajian kita memang kena ada awal-awal pengenalan. Dalam pengenalan tu kena tulis tujuan kajian dengan jelas. Okey. Yang lain pula pernyataan. P satu lagi, pernyataan masalah. Pernyataan masalah ni masalah yang akan kita selesaikan ni perlukah buat sekarang? Masalah tu apa masalah yang anda cuba selesaikan? Mengapa dia perlu selesaikan sekarang? Macam tu. Maknanya kita perlu ada responden kita. Kita kena cari kategori responden kita yang boleh jawab lah soalan kita tu. Cik Rozlina. Okay. Macam yang nombor 3 pula S, soalan dan hipotesis pendidikan. Dalam soalan tu kita ada andaian hipotesis. Andaian kemungkinan keberangkalian jawapan tu. Andaian kepada nak menjawab soalan tu, hipotesis tu. Okey. Kepentingan kajian. Siapa yang akan manfaatkan hasil kajian? Jadi ya dalam konteks kita sendiri di IPG ni memanglah ya yang memberi manfaat KPM lah dalam rangka dasar manfaat dasar pendidikan Islam. IPG dalam melatih guru pendidikan Islam. Siapa lagi? Sekolah rendah dalam membangunkan ekosistem holistik. Dan juga seterusnya cara tak langsung ibu bapa pun dapat memahami peranan nilai Islam. Dia bermula dari atas turun ke bawah. Ya. Okey, yang S satu lagi, Cik Rozlina, skop dan batasan. Apa yang dibuat dan apa yang tidak dibuat dalam kajian ini? Ini penting. Maknanya dalam artikel dia ada skop batas kajian. Dia setakat tu je. Kajian dia terbatas. Jadi sebagai contoh, kajian ni mungkin terhad kepada sekolah rendah di zon KKM kita macam ni, Kota Kuala Muda. Kan? Situ saja, tak boleh tempat lain. Mungkin ada limitation dan sebagainya. Kena perlu perjelaskan dalam skop tu, dalam batasan kajian tu. Mungkin untuk tujuan orang lain yang baca tu dia boleh sambung apa yang dia tak boleh nak buat dalam artikel tu, penulis tu tak buat, nak sambung untuk kajian seterusnya. Okey, M, method. Bagaimana anda akan mengumpul data, sampel siapa, instrumen, bagaimana analisis data dan sebagainya. Maknanya bagi contoh dalam pendidikan Islam ni, kita boleh guna pendekatan campuran mixed method. Kenapa? Mixed method ni kita boleh dapat untuk dapatkan gambaran yang lebih holistik. Kalau satu-satu maknanya kita tak menjurus keseluruhan data tu. Tu lebih baiklah bagi yang ni, bagi pendidikan Islam lah. Okey. Dan juga kita perlu rancang jadual kerja dan bajet. Yang tu penting. Bila setiap peringkat siap, berapa kos, ini penting untuk pengusaha projek pendidikan lah. Kita rancang, brainstorming, kena buat cadangan dan sebagainya. Tak kena siapkan berapa-apa. InsyaAllah kalau kita ada jadual kerja, pendidikan kita akan siap. Rujukan, seterusnya rujukanlah. Senaraikan sumber yang anda rujuklah. Kita rujukkan yang penting, Cik Rozlina. Kita nak bagi artikel kita kualiti, senang saja. Kita cite bagi kalau pendidikan Islam siapa expert yang pelopor dalam bidang ni, kita ambil dia. Kita ambil apa yang dia cakap tu, kita sokong. Masukkan dalam kajian tinjauan literature dan kita masukkan dalam bibliografi. Okey, kat situ adalah Tok Guru kata. Tok Guru tu kena ada. Tiba-tiba kita masuk bidang tu, Tok Guru kita tak kenal. Yang tu salah lah. Expert kita kena faham. Itu maksud dia rukun kepada penulisan artikel tu sebenarnya. Cik Rozlina. Okey, yang seterusnya itu sajalah, kita jangan lupalah pada landscape lah. Landscape pendidikan tu kita kena faham lah.
Okey, so untuk para pendengar, kena ingatlah PPSK SMJR. Okey, itu ringkasannya. Okey, setelah penerangan tadi kita dengar komponen yang sangat komprehensif. Okey, apakah kesalahan umum yang sering dilakukan semasa menyediakan cadangan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam? Oh, banyak sekali. Cik Roziana. Cik Roziana pun pernah. Ya. Tapi konteks nampak. lain lah. Lain lah, Tesla kan. Ya. Cik Roziana. Okey, bagi pendidikan Islam ni, 3 kesalahan yang paling biasa saya perhatikan semasa menyelia pelajar saya. Okey, yang pertama, soalan terlalu luas. Luas sangat. Macam mana ni? Saya nak kaji pendidikan Islam di Malaysia. Jadi macam dengan tajuk buku ensiklopedia pula Cik Roziana. Kan? Jadi kita kena spesifikkan. Mungkin kalau penataraan ekosistem sekolah rendah, yang tu saja. Untuk pembangunan insaniah melalui pendidikan, itu kita fokus kepada yang tu saja. Okey? Yang kedua, metod tidak selari dengan soalan. Okey, soalan nak menjelaskan pengalaman. Kita nak responden menjelaskan pengalaman mereka, tapi guna kaedah kuantitatif. Jadi macam mana statistik tu ya tidak begitu. Betul. Dia tak ada huraian lanjut dan macam mana kita nak faham? Tak boleh nak ukur. Betul? Tak boleh nak ukur. Okey, begitulah. Yang seterusnya mengabaikan etika lah. Macam kita kena tahu persona apa tu? Repo untuk apa-apa pun minta kelulusan dulu. Dan apabila kita dah dapat data, minta dirasahkan data tu betul ke tidak yang kita type tu untuk kalau kualitatif lah tu membuat. Kan? Okey, yang lain tu kita kena ikut flow lah, syarat-syarat tu. Kena ikut etika tu. InsyaAllah pendidikan kamu akan lebih berkualiti. So jadinya kalau kita nak mengelak daripada tiga kesalahan ni, kita kena banyak rujuk kepada orang yang lebih arif lah. Banyak bertanya, banyak membaca. Sekurang-kurangnya kita boleh tengok contoh artikel yang dah dalam Scopus dan sebagainya. Kita buka tengok macam mana gaya kesalahan penulisan artikel tu. Okey, untuk kita akhiri podcast kita hari ini, sebagai penutup Dr. Syarizat, apa nasihat doktor kepada pendengar yang mungkin rasa terlalu kecil atau tak cukup pandai dalam untuk memulakan pendidikan dalam bidang pendidikan Islam ataupun pembangunan insaniah? Sebab kita dengar orang-orang ni saja expert, dia boleh buat, kita nak buat dia macam tak apa kot nanti. Macam mana kita nak bagi galakkan kepada mereka, orang-orang macam ni? Dia ada idea tapi tak boleh nak gerak. Okey. Cik Zainal, saya nak kongsi satu pepatah yang saya pegang lah. Pendidikan bukan tentang menjadi genius, Cik Zainal, tetapi tentang menjadi gigih. Kita tak perlu jadi orang yang paling bijak dalam bilik belajar kita. Kita hanya rajin baca je. Rajin baca je. InsyaAllah pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, berani bertanya. Ya, tak ada soalan bodoh lah. Hanya soalan yang tak ditanya. Kan? Rasulullah sendiri galakkan kita bertanya. Ya. Okey, yang ketiga, sabar. Ya. Sabar, kita tak payah kalut-kalut. Ya, bukan sprint. Maraton. Pendidikan adalah maraton. Ada masa kita rasa hebat, ada masa kita rasa stop. Yang tu normal. Itu normal dalam dunia penyelidikan. Jadi dalam dunia maknanya satu lagi kita terbuka kepada kritikan lah. Kita menerima lah. Gen Z sekarang ni. Kan? Betul? Mereka kena motivasi lebih sedih, lebih ya, banyak. sangat hati tisu kata. Jadi kita bersedia menerima lah. Maklum balas pensyarah atau penyelia bukanlah serangan pribadi. Ya, tapi peluang untuk memperbaiki diri kita. Okey. Ya, saya selalu tekankan kepada pelajar saya, kritikan tu membina adalah anugerah. Kritikan membina adalah anugerah. Kritikan yang ikhlas adalah bentuk kasih sayang sesama Muslim, Cik Zainal. Ya? Dan ingatlah, setiap pendidikan hebat bermula dengan satu soalan kecil yang mereka sendiri tak tahu jawapannya. Kegairahan untuk menjawab soalan itulah yang akan menyokong anda sepanjang perjalanan. Okey, itu sahaja, Cik Zainal. Okey, itu sangat menyentuh hati. Dan saya rasa moga-moga nasihat yang diberi Dr. Syarizat ni dapat memberi satu tolakan atau motivasi kepada warga pendengar yang rasa berminat dalam bidang pendidikan tapi tak rasa macam
mampu untuk membuat satu penulisan? Anda boleh. InsyaAllah kita boleh. Okey. Baik, itu sahaja untuk episod hari ini. Mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari. First, idea pendidikan datang dari pengalaman peribadi, jurang literature dan perbincangan. Semuanya diterangi dengan nilai Islam dan kata-kata bijak para pakar dalam konteks pendidikan Islam lah. Okey, gunakan kerangka Smart R dengan dimensi tauhid untuk menilai idea kita. Tinjauan literature adalah untuk mengisi jurang, bukan sekadar menyenaraikan. Yep. Kita boleh rujuk pelbagai sumber Islam dan akademik. Yep. Cadangan pendidikan memerlukan komponen yang jelas dan metodologi yang selari dengan soalan dan prinsip Islam, di mana kita perlu banyak membaca dan rujuk pada para pakar dalam bidang yang berkenaan. Ya, Cik Lorena, betul sangat. Pendidikan dalam pendidikan Islam dan pembangunan ihsaniyah mestilah menyumbang kepada pembentukan ekosistem sekolah rendah yang holistik dan berteraskan nilai Islam, sebab kita nak menyelesaikan, bukan untuk mengidentify sesuatu masalah. Ya, betul. Okey. So, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Syarizal, Sama-sama, Cik Lorena. pensyarah pendidikan Islam, merangkap Ketua Unit Pembangunan Ihsaniyah di IPSA, dan juga pendidik harapan bagi Majlis Aspirasi IPG atas perkongsian yang sangat bernilai pada hari ini. Kepada para pendengar, jika anda ada soalan atau ingin berkongsi pengalaman pendidikan anda dalam bidang pendidikan Islam, pembangunan ihsaniyah atau penataan ekosistem sekolah rendah, bolehlah merujuk kepada Dr. Syarizal. Pastinya bila-bila dia available tu, bolehlah tanya dia, jumpa-jumpa kan. Okey, oleh itu, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like dan share podcast ini dengan para pendengar dan rakan-rakan anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum.